Mata pun ada eye spa? Mestilah, bukan rambut je yang ada spa tau. So, mata kita ni perlukan treatment juga. Jom ikut Nana kita tanya optometris. Kak Ain. Ya. Saya Nana, saya nak tanya. Apa sebenarnya eye spa ni? Alright, eye spa ni sebenarnya adalah satu proses atau prosedur untuk kita cuci ataupun deep clean kita punya kawasan eyelash lah. Kawasan mata, bulu mata kita yang belah atas dan yang bawah juga. Tanpa kita sedar sebenarnya, dekat kawasan bulu mata kita tu ada kelenjar minyak yang penting. Kalau dia tersumbat, boleh menyebabkan masalah mata kering ataupun jangkitan kuman. So penting untuk kita deep clean kita punya kawasan mata. So Kak Ain, sebenarnya eye spa ni sesuai untuk siapa? Okay, eye spa ni sebenarnya tak kisah lelaki boleh, yang perempuan pun boleh juga buat sebenarnya. Walaupun orang kaitkan spa ni dengan perempuan, tapi sebenarnya lelaki pun sangat digalakkan. As long as kita ada bulu mata, okay, sebagai contoh lah, bulu mata ni tanpa kita sedar dia trap habuk-habuk daripada environment. Macam filter aircon juga. Once a while kita akan bagi orang untuk cuci and maintenance kan. Sama juga dengan mata, kita kena cuci and bagi dia bersih. Jadi Kak Ain, waktu bila je yang sesuai untuk kita buat eye spa ni? Okay, untuk spa mata, biasa kita akan recommendation kita bergantung pada how severe keadaan mata dia. Kalau macam yang biasa-biasa saja, setahun sekali. Kalau yang macam yang mungkin yang everyday pakai makeup, yang banyak outdoor activity, dalam jangka masa 3 ke 6 bulan sekali. Tapi apa-apa pun saya akan tetap recommend at least lah seumur hidup sekali. Mata pun perlukan treatment juga tau. So, barulah mata boleh bersinar-sinar. Betul tak Kak Ain? Betul. Kalau korang nak buat pemeriksaan mata, jangan lupa buat appointment dengan Heshas Optometris. Heshas Optometris, Mata sihat, kerja hebat.